Kita cek, kita boleh bagi kita ni. Mana? Cik bang, kita punya cik. Bang, tak ada apa bang. Serius. Ini cik. Menarik ni. Tak ada apa-apa. Sikit-sikit boleh. Tak ada apa-apa bang, sumpah. Saya dalam semua senda. Yang ni ke yang ni? Yang ni, saya ni. Menarik ni. Jangan bang. Sikit. Sumpah. Wakil ni, wakil. Wakil. Hijau. Hijau siapa hijau? Hijau tak ada lagi. Tu. Sorry bang abang sorry. Bang, nak cerita sikit kereta hijau boleh bang? TV bang. Interview. Interview sikit. Tak boleh. Cerita sikit-sikit je. Boleh? Wakil. Jangan abang lagi tak tahu. Kita cerita apa yang abang buat ya, boleh? Jom kita pergi kereta. Boleh? Biar. Ambil. Siapa yang boleh cerita? Wakil tak apa? Apa dia cerita? Kereta apa? Kita nampak lah. Ambil. Boleh bang. Jom. Review dah bang. Janganlah tolak semua tolak. Tak nak. Barang sendiri. Tapi cantik. Okey, saya tanya. Berapa habis? Habis Anggaran je. Tak dapat total tak apa? 20. 20. Apa yang abang nak buat? Dari tadi tengok bonet carbon. Betul. Tu bonet apa? JS ke? JS. Apa ni? Kalau macam tu bonet JS kan? Yang tu dia dia punya scope tu dia spoon. Ini memang datang carbon ke buat? Buat. Buat. Bonet standard buat. Bukan. Tu kos ketul lah. Spek rim ah? Dari 18 ah? 18. 8.5 JJ. 45 JJ. Dia FE ni memang kena pakai 85 bocun lah. Dia kalau lebih sikit terkeluar lah dia. Dia yang cari offset sampai 9.5. Ada juga yang pakai. Ada juga yang pakai sampai 9.5 tapi dia punya offset tu kena tinggikan lah. Macam 44 Faham. Kalau nak offset yang rendah-rendah ni 85 dah ngam lah. Dia dah ngam-ngam body lah. Brake bang? Break Berapa pot? 6. Belakang tukar tak? Kan tak. Depan je. Berapa harga brake bang? Tengok brake pun dah takut dah tu. Okey bang, terima kasih bang. Okay, baik. Terima kasih bang. Follow kat ni bang. Syahrizal. Se YouTube Syahrizal.